Okey, jom kita mulakan. Hari ni, kita nak bedah siasat satu benda yang cukup gempak. Keputusan kewangan suku ketiga Oracle. Tapi lupakanlah laporan kewangan yang bosan tu. Ini bukan setakat nombor tau. Ini sebenarnya satu cerita. Cerita tentang macam mana sebuah syarikat gergasi teknologi ni senyap-senyap tengah transform jadi kuasa besar AI. Dan nombor-nombor inilah buktinya. Baik, apa yang kita nampak daripada keputusan suku tahun ni, ia bukan setakat pertumbuhan biasa. Ini satu perubahan besar-besaran. Oracle betul-betul sedang berubah jadi powerhouse AI depan mata kita. Angka-angka yang kita akan tengok sekejap lagi ni, ia menceritakan segalanya. Kita mula dengan nombor ni, 20%. Kenapa nombor ni penting sangat? Sebab ini kali pertama dalam lebih 15 tahun Oracle berjaya capai pertumbuhan organik dan pendapatan sebanyak ni serentak. Untuk syarikat sebesar Oracle, ini bukan pencapaian biasa. Ini dah macam gempa bumi dalam dunia kewangan. Sekarang, jom kita tengok pecahan dia. Jumlah hasil naik 22%. Hasil daripada awan melonjak 44%. Tapi, cuba tengok nombor yang paling gila kat sini. Baki obligasi prestasi atau RPO. Ia naik mendadak 325% kepada $553 bilion. Fikirkan RPO ni macam tempahan masa depan yang dah disahkan, yang dah ada dalam tangan. Inilah petunjuk paling jelas tentang hala tuju syarikat ni. Jadi, apa rahsia di sebalik ledakan pertumbuhan ni semua? Jawapannya mudah je, tapi sangat power. Enjin infrastruktur awan dan AI Oracle. Inilah nadi utama yang menggerakkan segalanya. Kita tengok nombor yang hampir tak masuk akal ni. 531%. Ya, 531%. Itulah pertumbuhan hasil pengkalan data berbilang awan diorang dari tahun ke tahun. Ini bukti strategi diorang untuk wujud dalam setiap platform awan utama tu memang betul-betul menjadi. Dan momentum ni terus berjalan. Tengok pula pertumbuhan hasil infrastruktur IA. 243% tahun. Ini bukan nombor biasa. Ini jeritan daripada pasaran yang tengah dahagakan kuasa pengkomputeran AI dan Oracle ada kat barisan paling depan untuk sediakannya. Okey, kita patah balik sekejap ke nombor ajaib tadi. $553 bilion. Itulah nilai RPO diorang. Cuba bayangkan, ia macam senarai tempahan yang teramat panjang dan setiap pelanggan dah bayar deposit. Ia adalah jaminan pendapatan masa depan yang memang luar biasa besarnya. Petikan daripada CEO Oracle ni merumuskan semuanya. Permintaan untuk infrastruktur AI terus melebihi bekalan. Maksudnya apa? Maksudnya, satu-satunya benda yang melambatkan pertumbuhan diorang sekarang ialah kelajuan diorang bina pusat data baru. Kira ini satu masalah yang best lah untuk ada kan? Jadi, macam mana Oracle tukarkan tunggakan $553 bilion tu jadi duit betul? Ia macam satu barisan pemasangan gergasi. Mula-mula, diorang cari tapak untuk pusat data. Lepas tu, bina dan pasang semua perkakasan. Dah siap, serah pada pelanggan. Akhir sekali, boom, kira sebagai hasil. Memang satu mesin yang direka khas untuk tukar permintaan jadi keuntungan. Okey, sekarang jom kita tengok satu benda yang menarik. Kejayaan besar dalam AID bukan berlaku dalam satu sudut je. Sebaliknya, ia cipta apa yang kita panggil kesan halo. Satu gelombang positif yang mengangkat seluruh perniagaan Oracle yang lain. Ini soalan bernilai trilion dolar yang menghantui semua syarikat perisian sekarang. Adakah AI akan jadi pembunuh kepada bisnes perisian sebagai perkhidmatan atau SaaS yang tradisional? Adakah kita sekarang sedang menyaksikan permulaan kiamat SaaS? Jawapan Oracle cukup berani dan yakin. Macam CEO diorang cakap, mungkin ada syarikat kecil yang akan tumbang, tapi Oracle takkan jadi salah seorang daripada mereka. Dalam game ni, diorang bukan mangsa, diorang yang jadi pemangsa. Diorang guna AI sebagai senjata untuk kuatkan lagi empire diorang. Nah, slide ni tunjukkan beza yang sangat ketara. Sebelah kiri, pesaing diorang, aplikasi yang fokus pada satu benda, lepas tu baru terhegeh-hegeh nak tambah ciri AI. Sebelah kanan, Oracle, platform lengkap dari A ke Z dengan lebih 1,000 ejen AI dah sedia terbina dalam sistem dan semuanya berjalan atas awan diorang sendiri. Senang kata, bezanya macam kita modify kereta lama, letak enjin jet, berbanding dengan kita bina terus sebuah kapal angkasa dari kosong. Dan inilah kesan hello tu sedang berfungsi. Mula-mula pelanggan datang sebab infrastruktur awan Oracle, OCI ni, laju dan murah. Duit yang diorang jimat tu, diorang boleh guna untuk beli pula aplikasi Fusion Oracle. Dan aplikasi Fusion ni pula dah siap sedia dengan ciri-ciri AI yang power. Nampak tak kitaran tu? Ia satu pusingan bisnes yang sangat sempurna dan menguntungkan.
Mesti mahal gila kan nak bina semua infrastruktur AI ni. Jadi, soalannya, macam mana Oracle bayar untuk semua ni tanpa bakar duit syarikat? Jawapannya, ada pada strategi kewangan diorang yang memang sangat bijak. $50 bilion. Itulah jumlah modal yang diorang sasarkan untuk biayai pertumbuhan bisnes bagi tahun 2026. Dengan duit sebanyak ni, kita boleh bina beberapa buah bandar baru tau. Tapi, inilah bahagian yang paling genius. Dari mana datangnya duit $50 bilion tu? Lebih 90% daripadanya datang terus daripada pelanggan. Melalui bayaran pendahuluan, pelanggan pada asasnya membiayai pengembangan Oracle untuk diorang. Ia macam kita minta pelanggan bayar untuk pembinaan kilang sebelum kilang tu mula hasilkan produk lagi. Jadi kesimpulannya, macam CEO dia cakap, diorang boleh berkembang dengan sangat pesat tanpa aliran tunai negatif. Dengan kata lain, diorang sedang bina sebuah empire AI gergasi, guna duit orang lain. Memang satu model kewangan yang sangat-sangat padu. Dengan asas yang begitu kukuh, apa yang menanti di masa hadapan? Jom kita tengok bab seterusnya dalam kisah Oracle ni, panduan dan visi mereka untuk menakluki dunia AI. Dan nampaknya momentum ni tak akan perlahan. Oracle jangkakan pertumbuhan sehingga 21% pada suku akan datang. Dan sasaran besar diorang, $90 bilion hasil tahunan menjelang 2027. Jelas sekali, diorang bukan setakat main untuk menang. Diorang main untuk dominasi pasaran. Tapi visi besar diorang melangkaui angka-angka ni. Ia tentang sesuatu yang dipanggil automasi ekosistem. Lupakan pasal automasi tugas-tugas kecil. Oracle nak guna AI untuk automasi seluruh industri. Apa maksudnya dalam dunia sebenar? Dengar je apa yang CTO diorang, Larry Ellison, katakan. Apabila anda menutup buku anda dengan Fusion, ia akan menjadi ejen autonomi. Tiada manusia terlibat. Cuba bayangkan, proses perakaunan yang rumit tu semua selesai secara automatik tanpa satu pun campur tangan manusia. Inilah masa depan yang mereka tengah bina. Jadi, inilah Oracle hari ini. Bukan lagi sekadar syarikat perisian biasa, tapi sebuah enjin automasi industri yang sedang membina masa depan. Diorang dah pun target industri kesihatan dan kewangan. Persoalan yang tinggal ialah, industri mana yang seterusnya? Dan yang lebih penting, adakah mana-mana industri yang akan selamat daripada revolusi automasi yang dipacu oleh AI ni? Fikir-fikirkanlah.